Pasta depa ni cedok sampai penuh bekas RM10 je. Bukan setakat pasta je, depa ada macam-macam menu lain juga. Untuk bulan puasa ni dekat GrabBike ada pasta cedok tau. Setiap hari menu pasta depa akan bertukar. Ada aglio olio, mac and cheese, buttermilk, salted egg. Hampa isi je sampai penuh, satu bekas RM10 je. Lepas tu depa ada juga lamb grill, meatball, mashed potato depa ni memang sedap gila weh. Nugget ni pun ada. Salad ni pun satu bekas penuh RM4 je. Semua ni depa jual daripada pukul 3.30 sampai 5.30 petang je. Jom kami tunjuk menu-menu kalau hampa nak dine in pula dekat kafe. Untuk bulan puasa ni depa ada Ramadan platter. Ada lamb grill, chicken grill. Hampa boleh makan dengan ayam asam, black pepper ataupun asam pedas. Set ni sangat berbaloi kalau hampa mai 2 orang. Kalau nak makan western ramai-ramai boleh ambil happy platter. Serius cakap, dia punya lamb grill ni cicah dengan gravy sangat sedap. Nachos dia ni memang paling sedap dah dekat set ni. Sesuai untuk 2 ke 3 orang macam tu. Kalau hampa nak makan nasi, lauk asam pedas pun ada. Kuah asam pedas dia ni pekat, masam, pedas semua cukup. Yang bestnya dekat sini ada steak juga tau. Dua-dua gravy untuk steak ni sangat well blend tau. Makan pula dengan daging yang juicy tu, confirm hampa tak menyesal makan steak dekat sini. Untuk ayak pula, kalau hampa nak yang refreshing boleh order yang ni. Chocolate chip ni best sebab hampa makan sambil gigit chocolate chip. Dia punya salted caramel ni pun nice. Ruang makan dekat sini sangat selesa. Depa pun ada dessert juga tau. Cafe depa ni betul-betul depan Taman Tengku Mahiran. So hampa jangan lupa singgah.